Aku tak boleh guna radio dalam ni okay, boleh. Update team in console. We are heading northwest side, to a spot located mark on map. Alright team, I'm heading northwest side from console bearing 311. Fik, kau follow kau Fik? Northwest side bearing 311. Dekat area Noah, tempat area Noah bagi. I have a sniper location, not location, position acquired, but my Korang ni tak boleh engage enemy yang berjalan tau. Heli dalam dia punya rule. Diorang boleh engage enemy yang dekat FOB ataupun main base tak boleh masuk. FOB je lah. Enemy FOB. Boleh buat garan. Yeah, so we are heading to that location. Enemy helicopter low flying. Heading to console now. Black Hawk. I'm firing now. Dia mendarat. Transport heli tu. Transport heli. Mungkin dia fokus dekat aku. Sniper aku tu. I'm at the heli. Friendly. Friendly je? No, aku kata aku friendly dekat helikopter. Enemy helicopter down. Reckon. Yeah. Can you join our channel? I run solo, mate, so I'm going live shortly. Masuk je platoon. Alright. Do take care. Do you want to take this? You can take this chopper if you want. I'll hit for it. I don't know how to fly. Oh, right, okay, no worries. Alright, do take care. I knew you, mate. Apa nama Captain Clown tu dia buka lampu ke? Dia tebet dia? Okay, nanti aku cakap. Dia nak tebet live lampu. soon. Aduh, dah lah Kraken nak live soon, malu aku gila. Come on. Clown, this is Invictus. I got reports that your lights are on. Do you copy? negative. I have lights off. Copy that. Ni lampu apa ni? Noah, dia kata lampu off tadi Noah. Dia kata maybe bug kot. Dia kata, Syafiq kata. Negatif. Bukan lampu dia. Ni lampu bintang ni. Banyak sangat ni. Aku ingat lampu dia. Sebab dia tengah heading dekat korang punya base. Aku tengok langit tu. Laju. Ui. Asal banyak. Tu tengok langit. Okay, jom. %. That, me and Syafiq on the way northwest side. Since dia nak live, aku tak akan masuk dalam platoon channel kot. Malu. Okay. Dekat tempat aku ada internet. Ada internet. Dah boleh Noah, apa sekali lagi Noah? Apa benda? Tempat aku ada enemy. Aku ada internet pula Tempat aku ada enemy. Clown, this is Nick. This is Invictus. Noah detected enemy in his place. Kraken. Be advised. Enemy heli. Enemy helicopter spotted in Kaftan. Kaftan. Copy that, Captain.
Menuju east. Heading east side. Okay, fake, tembak fake. Tepala. Eyes on enemy helicopter. Tak apa. Clown akan handle. Kita head ke Noah punya location untuk tolong Noah. Aku dah engage seorang, ada 10 orang lagi ni. Copy. Offbeat naif bunuh diri. Aku nampak. Ground fire. Siapa tengah ground fire dia? Sekejap aku check. Okay, siapa dekat bandar? Konsol. Okay, also tengok kerja. Okay, Vic, jom. That's it. I repeat, clown is down. Roger that. Also, hold console if you can. Apa nama geyser tu ada situ Geyser ada situ ke? Aku perlukan sniper. Copy. Enemy helikopter. Okay, dia tak nampak kita. Tak apa. Jom. Masuk hutan. Jom, dia tengah lawan also. Kau nak sniper Syafiq boleh kot aku rasa. Fik, kau bawa sniper ke Fik? Okay, tak apa. Kita Boleh kita dekat 100 meter. kita akan buat kacau. Dia akan pandang sini. Kau buatlah Noah. Boleh? Aku keeping. Aku Dia akan kacau. 80%. Aku akan kacau bunyi situ supaya dia pandang kat kita orang lah. Copy. Sebab no choice, aku pun pakai aim point saja, aim point 9. Tak boleh buat apa-apa. Okay, dia dah lari. Всем позывным. Aku dah boleh Нас capture balik. атакуют в точке консул. Dia dah lari. Yes. Okay, aku Kalau dia dengan bom. kat sniper location kau dah. Okay, location 700 meter daripada sana. Okay. Copy. Helikopter lalu atas kepala. Console is compromised. Okay, dia ambil konsol balik. Apa ada kita ada friendly kat situ, tak apa. Okay, that, also if you can do anything to solve the location, the solution in console. Ураган всем позывным. Нас атакуют в точке Полирой. Heli tu engage aku Copy. Dia in contact tu, dia tu. Heli tu engage aku. Copy, aku nampak helikopter tengah engage. Okay, Fake, aku nampak Fake. West side bearing 267. West side bearing 267 daripada pantai naik ke atas. Okay, aku nampak siluet tu, nampak tak? Nampak siluet dia. Noah, kau tak bergerak kan? Okay, aku buat bising. 800 jarak dia 800 meter. Okay, tunggu dulu. Noah, kau boleh smoke ke apa-apa Noah? Negatif semua aku habis. Okay, Fake. Dia dekat dengan kawasan rumah tu, rumah 2 tingkat. Fake, west side bearing 272. Okay, capture. Another helicopter coming in. To console. Enemy. Enemy. Be advised,
Be advised also there's a Kraken with a helicopter. Copy, copy. Enemy heli down. Alright, alright. Allah. Aku nampak dia nampak aku dulu. Dekat dah tu. You can soften the area in Kaftan. Oh, tak capture lagi ke? Ingat dia berhenti capture, aku ingat dah habis capture. Mana aku nak spawn ni? Saber. Buat heli aku, buat heli. Kau keluar kat Saber, lepas tu pergi ambil konsol. Okay, aku nak off map Aku nak tengok Kraken buat kerja macam mana. Aku tak spawn heli ni. Tak ada duit lah. Kan? Tak ada interact punya button, tak ada. Baik. Oh, lambat. Be advised, Wow. I have console. Ураган все Торгую. позывным. Нас атакуют в точке консул. Kraken. The enemy is inside the ammo area. Wajak dia nak tembak aku. Fik, kau tu Fik. I am returning with a JLT. Heli friendly. Aku engage konsol Konsol. Also kata dia nak pergi ke konsol tadi. Kau pergilah dulu Ya ke ke? konsol. Kau pergi dulu konsol. Aku ada Kraken dengan Red Cododer tengah settlekan Kaftan sekarang. Sekejap asal aku punya vehicle driving assistant, mouse air control, yes. Okay, copy. Fik, kau boleh mengangkat. Kau mengangkat Fik, masuk pergi ke Corporal Codex tu. Leadership. Corporal Codex dekat bawah sana tu. Wah, aku ada gun je, alamak. Dah. Kau Ya, kau ya. akan masuk ke Kaftan. Aku dengan helikopter. Lama tak buat heli weh. Helikopter tu kau lah. Tak, aku jauh lagi, aku dekat main base. Bukan. Ni helikopter datang daripada north side. Negatif. Datang daripada north side. Macam mana simpan senjata C lah? Tak, satu. Tab Z. Tab Z. Z. Tab Z. Okay. Tab Z. Orang putih sangat. Sorry. Aku tak. Aku dengan tab V tadi. Aku dengan tab V. Kau Apa? kata JZ ke JZ? Codex, this is Invictus. Once Shafi is next to you, you should head into Kaftan and secure it. Noah, kau heli dah kau belum? Noah? On the way. On the way. Daripada arah south. Reko, are you okay? Aku engage.
Kau nak engage console kah? Okay, clear untuk engage console. Noah, lepas ni kau cancel engagement also dah dekat lah. Also, you can enter console now. Noah, Invictus, can you go and soften up Kaftan? Radko, engage enemy at Argon. Fake. Kau down? Kenapa? Enemy ada dekat tu. Dalam bandar Kaftan ke apa? Luar dekat Oi. mana? Spesifik? Siapa ni? Radko, this is Invictus. Enemy spotted near Codex. Can you engage anywhere north side from Codex? Yeah, north side from Codex. Aku kata ke Radko to engage north side from Codex. Okay, mantap. Be Practice early. advised, danger close, Radko. Codex is nearby. Duit banyak padahal. No sign of life on console. I'm moving in. Copy that. Noah, also, aku nak panggil nama dia also ke? Aku panggil nama dia also worried. Also worried. Also, there's friendly inside console. Yeah. Okay, nak aku engage mana ni? Pergi ke Kaftan. Enemy bunuh Syafiq dekat situ. Be advised, Codex ada dekat. Okay, aku nak mic on Mic on. Aduh, duduk concentrate sebelah northern dia orang duduk kacau sebelah kiri tau. Kita ada siapa tu? Private Justice dengan Pedrox dengan Hoagie Fling. Aduh, dia orang hopefully dia boleh buat kerja lah. Kita concentrate sini. Alamak, meletup pula aku punya Eli. Apa hal? Aku tengah tengok Kau map. mah. Jangan tengok map, tengok Eli. Mana Codex. Where are you, Codex? Codex dekat sebelah kiri. Okay. Sekejap, aku kena baca map untuk dia. Oi, jangan terbang. Okay, Codex. Codex, this is Invictus. I can see two enemies in Kaftan, near the radio tower, near the radio location. It's above the cliff. Macam mana nak mark Be advised, Codex, enemy in front of you near the radio tower. Yeah. Alright, let's go.
Okay. Ураган всем позывным. Нас атакуют в точке Рдон. Pon. Recko friendly is in the area. Codex. Watch your 3 o'clock. Watch your 3 o'clock. Come on. You got it. Hello, Kraken. Oh, tak boleh pula ada. Be advised, one helicopter managed to get through to Ikra. Recko march down. Codex, I have you inside your side. Ураган всем позывным. Нас атакуют в точке Теннер. Dia dekat pokok tu ke? We're coming into Kafkan and RJOV. Dia boleh tangkap Captain tengah ambil ke? Ada blinking ke apa-apa? Tolong check tak aku? Kapten. Captain blinking ke tak? Sebab ada Codex itu. Codex tengah ambil tempat. Tak boleh, tak nampak. Memang tak nampak. Ha? Dah kena tanya Codex. Codex tak cakap? Dia cakap suruh chat. Suruh chat. Aku dengar benda. Macam vehicle. Dari mana kau datang? Daripada south side ke? South side daripada Captain. Kau kalau dia nak itulah, tapi tak ada ni. Aku tak nampak kau. Kau tak ada sini dalam map. Oh dah. Betul. Tu apa orang lain. Sebab Codex duduk seorang tu, aku tengah perhati dia. Takut ada enemy datang. And Victor, you need a pickup? I'm spotting for Codex. Right. Also, if you can go to Kafta and assist for that. 10-4. Diorang ni mesti tak ada ni, dia tengah consolidate kat tempat lain. Diorang mesti, aku nak buka map nak tengok, mesti sebelah kiri kita kena tu. Macam Noah kata lah, dia flank kita. Mesti tu, dia tengah flank. Ada dua radio. Oh, dia ada dua radio. Sini. Helikopter siapa tu? Jauh lagi. Datang Friendly, dari south side. South side Friendly, friendly ya. Salah jalan.
shit. Yeah, I know. Let's go. Kaftan is there's friendly side Kaftan. There's friendly side Kaftan. Just taking that sip. Kena. 4. Это удар. Товарищ лейтенант, Dia boleh боевые tembak. заслуги вам Pilot. присвоено звание капитана. Ведите нас. Конец связи. Okay, Codex turun ke bawah. Dalam kau flight jauh. Apa tengah nembak di atas? Oh, record dia. Ada enemy helikopter ke dekat dengan dia? Tak kan? Further position. Itulah, tapi dia duduk tembak dalam tu apa? Ada Codex dia. Ya, aku incoming. Ke mana? Daripada assault. Heading tu? Captain. Captain, okay. Kau heli ke apa? Sekejap. Dia ada... Oh, ada ni lah. Tak boleh dah. Aku dah ditolong ke pangkat. Kenapa susah ke? To Kaftan directly. Kita Yes, if you can enter Kaftan dah. There will be Codex below the ridge. Copy. So, kita try bawa tank. Ada tank tak? There's a house nearby. Also, you can just stand by there. Yang kena Emirates JLTV. Dekat sini diorang panggil GLTV. Aduh, tank tak ada pula. Kat captain pula. Fake, kau tengah capture base ke Fake? Okay, good. Okay, aku mata-mata sekarang. Enemy helicopter behind us, so I'm gonna go investigate. Just landed. I'm hearing helicopter somewhere north side of Kolka. Yep. I saw it land. Fake, dekat area Kolka north side. All the best. Another. Front. Another. Нас атакуют в точке Р. Oh, Codex down. Nice. Running. Oh, tu dia lagi. Dia pergi kat north side daripada rumah. Aku dah lah, dah ada. Another one. Somewhere. Helicopter. Behind. Dia jauh. Kau ke kau apa kau dah. Okay. Cari cover. Ada enemy dekat area kau tu, Fit. Dia nak. Dah, dia mati. Dua-dua mati. It's okay, thank you. It seems that heli is around and Codex is dead also. I'm gonna bring in supplies from Sable to Coastal
Silence sekejap. Apa dia kata tadi? Aku dah tak dengar dia. Say again. I will bring supplies from disable to console. Yeah. Thank you. No problem. Fake. Kau ambil sniper rifle apa tu, datang kat position aku. Tempat ni best gila nak snipe. Ambil yang 1 kilo punya. Allah Akbar. Kau langgar Uish. pokok lah. Dia glitch ah. Aku punya Geli. ni glitch. Sian oh. Oh, aku dengar benda tu. Kau hajar dia. Aku boleh dengar daripada jauh ni. Okay, aku kena cari cover aku seorang ni duduk sini. Bahaya. Simpan tab Z. Okay, duduk dalam hutan, nyorok. Sebab tak ada orang nak datang tolong. Allah Akbar. Mana binocular. Oh, ada. Oh, Fik, tempat best Fik. Ada 2-3 orang duduk tengok aja dekat kaftan ni. Aku tak buat apa-apa je. Tolok kan duduk situ kan. Syok. Ni tempat Noah ni, tempat rahsia Noah ni aku dapat ni. Noah tak share dengan orang lain ni tempat ni. Dia share kat aku ni. Kalau daripada arah north, kalau kita punya main base dekat atas kan, Ha? akan tengok slide east sikit ada bukit. Okay, aku dengar helikopter daripada kanan aku. So, Kolka ada enemy helikopter. Aku makin Fake, ni, kau fake. tengok Ada enemy helikopter datang kat kau. Also, Shafiq, enemy helicopter heading to console. Copy. Okay, no, apa benda kau tanda tu enemy eh? Tengok kat situ juga. No, kau tak nampak enemy helicopter kah daripada location kau? Kau jalan kaki? Negatif. Jalan kaki. Jalan kaki, okay. Tadi aku nampak infantry on foot tadi daripada Kaftan pergi south dalam hutan depan kau, depan belakang Kaftan tu. Aku tak tahu mana dia nak pergi. Iskra ke Volna ke. Tengoklah. Dia pergi dekat konsol. Nak pergi konsol kau. Kalau nak pergi konsol dia akan lalu depan kau dah kan? Ni, Mungkin. okey. Aku dengar helikopter. Northwest. Siapa tu? Okay, Fik. Aku dengar helikopter northwest. Northwest daripada kau. Kau bawa RPG lah, apa-apa benda kau pakai. Okay, aku jumpa. Okay, kau jumpa dah. Payhawk dekat enemy helicopter. Payhawk in Kaftan. Flying low. Dia landing je kita tembak. Okay, landing dah Noah. Dia nak landing. Aku tak boleh tembak Noah sebab aku tak ada weapon yang boleh tembak. Oh, dia terbang. Dia naik. Tembak Noah. Oh, the best. Dia tak boleh supply lah. Yeah. Oh, dia lagi. Aku kena cari tempat best sikit ni. Cari. Aku apa? Aku buat dirt je sini.
Salah bawa scope ni.